Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membuat satu pembentangan berkenaan produk yang saya telah hasilkan bagi kursus PKLK 3323 iaitu Kod Braille Bahasa Melayu. Ini merupakan tugasan kedua dalam kursus ini. Nama produk yang saya telah hasilkan ialah produk B. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan memperkenalkan produk saya terlebih dahulu. Untuk pengetahuan anda, produk B ini merupakan satu produk bukan digital yang direka dengan menggunakan sebuah kotak yang boleh dikira sebagai bahan mesra alam sekitar. Tujuan penghasilan produk ini adalah untuk membantu murid berkeperluan pendidikan khas ketidakupayaan penglihatan untuk menguasai literasi Braille Bahasa Melayu. Produk ini menggabungkan 3 komponen utama iaitu komponen psikomotor yang berfungsi sebagai simulasi mesin Braille, komponen konsep pemendekan perkataan dan juga komponen yang mengandungi 2 bahagian buku B. Reka bentuk produk ini adalah berasaskan pembelajaran interaktif dan taktil di mana murid belajar melalui sentuhan dan manipulasi bahan. Gabungan ketiga-tiga komponen ini turut membolehkan murid untuk memahami asas Braille dengan mengaplikasikan konsep serta mengukuhkan kemahiran mereka secara menyeluruh. Sekarang, saya akan menerangkan bagaimana saya telah menghasilkan produk saya. Untuk komponen psikomotor, permukaan produk ini mengintegrasikan konsep asas penggunaan mesin Braille iaitu Perkins Braille dengan pendekatan pembelajaran secara taktil. Reka bentuknya diinspirasikan daripada struktur sebenar mesin Braille yang mempunyai 6 kekunci titik iaitu dot keys dari 1 hingga 6 serta kekunci ruang di bahagian tengah bagi membantu murid memahami hubungan antara susunan titik Braille dan fungsi kekunci secara konkret. Penghasilan produk ini bermula dengan penyediaan sebuah kotak sebagai struktur utama yang kukuh dihias dengan bahan bertekstur timbul supaya sesuai bagi MBPK ketidakupayaan penglihatan. Pada bahagian bawah kotak, 6 batang aiskrim telah dilekatkan secara tersusun di mana 3 di kiri dan 3 di kanan bagi mewakili kedudukan kekunci mesin Braille secara spatial melalui kekunci ruang iaitu space bar. Seterusnya, 6 klip telah dipasang pada setiap batang aiskrim sebagai simulasi bagi dot case 1 hingga 6. Seterusnya, diikat dengan tali dan diperkukuhkan menggunakan pin agar kekal berada pada kedudukannya serta boleh digunakan oleh murid secara berulang kali. Bagi mengukuhkan pemahaman murid terhadap urutan kekunci, bola pom-pom telah digunakan sebagai penanda bilangan bagi setiap klip. Setiap klip ini dipadankan dengan jumlah pom-pom mengikut nombor dot iaitu 1 hingga 6 atas tujuan membantu murid untuk mengenal pasti kekunci melalui sentuhan serta memahami konsep penomboran secara sistematik. Ini adalah gambar bagi komponen psikomotor yang terdapat pada produk saya. Seterusnya, komponen konsep pemendekan perkataan. Proses penghasilan bahagian ini telah bermula dengan penetapan objektif pembelajaran yang menekankan
penguasaan konsep pemendekan perkataan dalam kod Braille bahasa Melayu, khususnya melalui gabungan suku kata iaitu KV tambah KV akan menghasilkan K dan K. Sebenarnya, reka bentuk produk ini diintegrasikan secara interaktif supaya murid dapat belajar secara aktif melalui manipulasi bahan dan pengalaman langsung. Pemilihan bahan turut dibuat berdasarkan aspek keselamatan, kesesuaian dan kebolehcapaian untuk MBPK ketidakupayaan penglihatan. Bagi komponen konsep pemendekan perkataan pada produk saya, kotak telah digunakan sebagai struktur utama, velcro sebagai medium melekat, span untuk membentuk simbol Braille timbul dan bola pimpung sebagai representasi huruf A bagi menyokong pembelajaran melalui sentuhan. Struktur produk ini turut dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu bahagian atas sebagai ruang interaktif untuk aktiviti penyusunan dan pengambungan suku kata menggunakan velcro, manakala bahagian bawah pula sebagai ruang simpanan bahan bagi menyokong pembelajaran kendiri. Lubang khas turut disediakan untuk memasukkan bola pimpung sebagai simulasi pengungguran huruf A semasa murid mengambungkan dua suku kata yang berbeza bagi menghasilkan K dan K pada akhirnya. Simbol tambah dan simbol sama dengan juga dibentuk secara timbul bagi pengecaman murid melalui sentuhan. Keseluruhan reka bentuk ini turut diuji dari segi kefungsian dan juga kebolehgunaan bagi memastikan ia tetap menyokong interaksi aktif murid serta boleh digunakan dengan bantuan minimum daripada guru. Ini adalah gambar bagi komponen konsep pemendekan perkataan pada produk saya. Akhirnya, kita akan melihat cara penghasilan komponen buku B yang terdapat pada produk saya. Untuk pengetahuan anda, penghasilan komponen ini melibatkan pembinaan komponen pada bahagian kiri dan juga kanan kotak yang melibatkan dua set buku Braille yang dipasang secara kekal tetapi boleh ditanggalkan apabila perlu. Buku ini dinamakan buku B dan dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu satu buku adalah untuk huruf A hingga N dalam tulisan Braille dan seterusnya. Buku yang kedua adalah untuk huruf O hingga Z dalam tulisan Braille bagi mengurangkan beban kognitif serta memudahkan pencarian huruf untuk MBPK ketidakupayaan penglihatan. Setiap huruf dalam buku ini telah dibina dalam bentuk sel Braille yang lengkap yang mempunyai ruang bagi ke-6 titik menggunakan tali nylon sebagai rangka bagi menghasilkan struktur timbul yang jelas, konsisten dan mudah diraba. Bagi huruf A hingga J, bola pom-pom digunakan sebagai titik asas kerana teksturnya yang lembut dan juga mudah dikenali. Untuk huruf K hingga T, manik berwarna emas telah ditambah pada lajur yang ketiga bagi menunjukkan penambahan titik berbanding kumpulan asal, iaitu kumpulan bagi huruf A hingga J. Manakala huruf U hingga Z telah dibina menggunakan penutup botol pada lajur ke-6 sebagai penanda tambahan, manakala huruf W telah dibina secara berbeza menggunakan penutup botol sahaja untuk menunjukkan pengecualian dalam sistem Braille yang telah digunakan bagi huruf sebelumnya.
dan juga selepas huruf W. Setiap huruf ini turut disusun dalam helaian berasingan dan digabungkan menggunakan cincin iaitu ring binder bagi membentuk dua buku yang kukuh dan mudah diselak. Dua buku ini seterusnya digantung pada sisi kotak menggunakan cangkuk di mana dia menjadikannya tersusun dan mudah dicapai serta mudah ditanggalkan mengikut keperluan pembelajaran. Akhirnya, satu lagu yang bertajuk Lagu Braille telah ditukarkan dalam bentuk QR serta ditampal pada bahagian kanan produk yang menggambarkan komponen buku B ini. Ini adalah gambar-gambar yang relevan dengan komponen buku B pada produk saya. Mari kita beralih ke bahagian fungsi dan kegunaan produk. Jom kita kenali cara menggunakan produk B. Pertama, saya akan menerangkan anda cara penggunaan komponen psikomotor yang terdapat pada produk saya yang direka berdasarkan konsep asas mesin Braille iaitu Perkins Braille. Pertama sekali, murid akan diperkenalkan dengan keseluruhan struktur produk ini. Guru akan membimbing murid untuk meneroka permukaan kotak secara sentuhan bagi membiasakan diri dengan tekstur simbol yang digunakan. Ini adalah sangat penting untuk merangsang delia taktil murid sebelum memulakan aktiviti utama. Seterusnya, murid akan dibimbing untuk mengenal pasti kedudukan 6 batang aiskrim yang disusun di bahagian bawah kotak. Di sini, guru akan menerangkan bahawa 3 batang di sebelah kiri dan 3 batang di sebelah kanan mewakili 6 kekunci titik iaitu dot keys pada mesin Braille. Di sini, murid akan menyentuh setiap batang aiskrim ini bagi memahami kedudukan kekunci secara spatial. Kemudian, perhatian murid akan difokuskan kepada batang aiskrim di bahagian tengah yang berada pada kedudukan lebih rendah. Pada ketika itu, guru akan menerangkan bahawa bahagian ini mewakili kekunci ruang iaitu space bar. Seterusnya, murid akan menekan atau menyentuh bahagian ini untuk memahami fungsinya sebagai pemisah antara huruf ataupun perkataan. Selepas itu, murid akan meneroka klip-klip yang dipasang pada setiap batang aiskrim. Di sini, guru akan menunjukkan cara membuka dan juga menutup klip sebagai simulasi kepada tindakan menekan kekunci Braille. Di sini, murid akan mencuba secara sendiri untuk menggerakkannya berulang kali bagi membina kemahiran psikomotor halus serta koordinasi jari. Seterusnya, murid akan mengenal pasti setiap klip berdasarkan bilangan pom-pom yang dilekatkan pada bahagian atasnya. Di sini, guru akan membimbing murid untuk mengira pom-pom melalui sentuhan, di mana satu pom-pom
mewakili dot 1. Dua pom-pom mewakili dot 2 dan seterusnya sehingga dot 6. Aktiviti ini turut membantu murid untuk memahami urutan dan penomboran kekunci Braille secara sistematik. Seterusnya, murid akan menjalankan aktiviti simulasi menaik Braille dengan menekan beberapa klik secara serentak berdasarkan arahan guru. Contohnya, untuk menulis huruf B, murid dikehendaki menekan dot key 1 dan dot key 2 secara serentak. Melalui aktiviti ini, murid dapat memahami hubungan antara kombinasi titik Braille dengan penghasilan huruf. Akhir sekali, murid akan mengulangi aktiviti ini secara kendiri untuk meningkatkan kecekapan penggunaan jari dan mengukuhkan pemahamannya terhadap kedudukan serta fungsi setiap kekunci. Baik, sekarang saya akan menerangkan cara penggunaan bagi komponen konsep pemendekan perkataan yang terdapat dalam produk saya. Pertama sekali, murid akan diperkenalkan dengan struktur produk ini yang mempunyai dua bahagian utama, iaitu bahagian atas sebagai ruang aktiviti interaktif dan bahagian bawah sebagai ruang simpanan bahan. Pertama, murid akan mengambil sendiri bahan manipulatif seperti kad, suku kata Braille dari bahagian bawah. Ini bertujuan untuk mengalahkan pembelajaran kendiri dan memberi peluang kepada murid untuk meneroka bahan secara. Seterusnya, murid akan menyusun dua suku kata carry pada bahagian atas menggunakan velcro yang disediakan. Dalam proses ini, murid akan menggunakan media sentuhan untuk mengenal pasti setiap simbol Braille dan memastikan susunan itu dibuat dengan betul. Sebagai contohnya, murid membentuk perkataan bapa. Untuk itu, murid boleh memilih blok span yang mempunyai huruf B dalam tulisan Braille. Selepas itu, mereka akan melekatkan huruf B itu pada tempat pertama menggunakan velcro. Seterusnya, murid dikehendaki menyentuh blok span untuk mengenali huruf P bagi membentuk perkataan bapa. Seterusnya, murid akan melekatkan huruf P ini pada bahagian velcro yang kedua. Kemudian, murid akan menyentuh simbol tambah. Pada peringkat ini, guru akan menerangkan bahawa simbol tambah menunjukkan proses pengambungan antara dua suku kata tersebut. Dengan ini, murid akan memahami bahawa kedua-dua suku kata ini perlu digabungkan untuk membentuk satu perkataan yang baharu. Contohnya, dalam situasi ini, kita hendak membina perkataan bapa. Untuk itu, kita telah pun menggabungkan huruf B dan juga P. Selepas itu, untuk membantu murid memahami proses pemendekan dengan lebih konkret, murid akan menggunakan bola pingpong yang telah disediakan sebagai representasi huruf A. Kemudian, murid akan memasukkan bola tersebut ke dalam lubang kas yang disediakan.
Contohnya, dalam situasi ini, murid akan memasukkan bola pingpong yang menggambarkan huruf A ini dalam lubang khas pertama. Dengan ini, mereka telah pun membina suku kata yang pertama, iaitu B dengan A. Untuk suku kata yang kedua, mereka akan memasukkan bola pingpong yang menggambarkan huruf A dalam lubang khas kedua. Dengan ini, mereka telah pun membina suku kata yang kedua, iaitu P dengan A. Sebenarnya, tindakan ini melambangkan pengguguran huruf A apabila dua suku kata, iaitu KB dan KB, digabungkan akan menjadi K tambah K. Contohnya, dalam situasi ini, kita akan mendapat B dan juga P sahaja pada akhir penggabungan dua suku kata, iaitu BA dan PA. Kemudian, murid akan menyentuh simbol sama dengan. Di sinilah murid mula memahami bahawa simbol sama dengan ini menunjukkan hasil akhir selepas proses penambahan ataupun penggabungan berlaku. Di sini, guru akan menekankan bahawa hasil ini bukan sekadar gabungan biasa, tetapi melibatkan konsep pemendekan perkataan dalam kod Braille bahasa Melayu. Seterusnya, murid akan membentuk hasil akhir pada ruang selepas simbol sama dengan menggunakan simbol Braille timbul yang mewakili bentuk KK yang mereka telah pun menggabungkan di bahagian atas sekali. Contohnya, dalam situasi ini, huruf B dan juga P. Murid turut akan menyentuh dan meneroka bentuk ini bagi memahami perubahan yang berlaku daripada bentuk asal kepada bentuk pemendekan. Akhir sekali, murid boleh mengulangi aktiviti ini dengan pelbagai kombinasi suku kata yang lain. Di sini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dengan memberi bimbingan minimum supaya murid dapat belajar secara aktif, berdikari dan membina pemahaman konsep melalui pengalaman sentuhan secara langsung. Untuk bahagian terakhir, saya akan menerangkan cara penggunaan komponen buku B, iaitu singkatan kepada buku Braille yang berfungsi sebagai rujukan utama untuk huruf Braille, iaitu A sampai Z bagi murid. Pertama sekali, murid akan diperkenalkan dengan dua set buku Braille yang terletak di bahagian kiri dan juga bahagian kanan kotak produk. Dalam konteks ini, guru perlulah menerangkan bahawa buku ini telah dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu satu buku adalah bagi huruf A hingga N dan satu buku yang lain adalah bagi huruf O hingga Z pada sisi yang berlainan. Pembahagian ini adalah bertujuan untuk memudahkan MBPK ketidakupayaan penglihatan untuk mencari huruf serta mengurangkan beban kognitif semasa pembelajaran. Seterusnya, murid akan mengambil ataupun membuka buku tersebut daripada cangkuk yang disediakan. Seterusnya, murid boleh memegang dan meneroka setiap helaian buku ini melalui sentuhan untuk membiasakan dirinya dengan struktur sel Braille yang dibina menggunakan tali nylon.
Di sini, guru juga perlulah membimbing murid untuk mengenal pasti kedudukan 6 titik dalam setiap sel braille. Untuk pengetahuan anda, saya telah menyediakan gambaran bagi 2 huruf dalam bentuk braille di setiap helai yang terdapat dalam buku ini. Seterusnya, murid akan mula mengenal huruf secara berperingkat. Bagi huruf A hingga J, murid akan menyentuh pom-pom yang digunakan sebagai titik braille. Di sini, guru akan menerangkan bahawa kumpulan ini merupakan asas kepada sistem braille dan murid perlu memahami pola ini terlebih dahulu. Selepas itu, murid akan meneroka huruf K hingga T. Di sini, guru akan membimbing murid untuk mengenal pasti penambahan manik berwarna emas pada lajur yang ketiga. Melalui sentuhan, murid dapat memahami bahawa huruf-huruf ini mempunyai tambahan titik berbanding kumpulan sebelumnya iaitu huruf A hingga J. Apabila murid telah mengenali semua huruf dari A sampai N dalam buku pertama, murid akan beralih kepada buku yang kedua. Ini adalah buku braille yang kedua. Seterusnya, murid akan beralih kepada huruf U hingga Z. Pada bahagian ini, murid akan merasai penutup botol yang diletakkan pada lajur yang ke-6. Pada masa ini, guru akan menerangkan bahawa ini menunjukkan perluasan pola braille yang lebih kompleks. Seterusnya, murid juga diberi penekanan khusus kepada huruf W yang dibina secara berbeza di mana murid perlu memahami bahawa huruf ini merupakan pengecualian dalam sistem braille. Oleh itu, saya telah gunakan penutup botol bagi membentuk huruf W ini. Terdapat juga lagu braille yang telah disediakan dalam bentuk QR bagi MPK ketidakupayaan penglihatan, scan dan juga mengenali huruf A sampai Z dalam tulisan braille menggunakan lagu braille interaktif. Akhir sekali, selepas selesai aktiviti, murid akan menyusun semula helaian buku dan mengantungnya semula pada cangkuk yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan produk braille ini. Sekian, terima kasih. Bahagian psikomotor produk ini berfungsi sebagai alat simulasi untuk memperkenalkan murid kepada struktur dan juga fungsi asas mesin braille khususnya dot keys 1 hingga 6 serta spacebar. Penggunaan pom-pom sebagai penanda bilangan turut membantu murid dalam memahami urutan dan juga penomboran kekunci dengan lebih jelas. Seterusnya, murid juga boleh mengenal pasti setiap dot key melalui bilangan pom-pom yang dirasai serta ia dapat menguatkan ingatan taktil mereka terhadap nombor titik braille. Penggunaan batang aiskrim turut membantu murid untuk memahami kedudukan kekunci secara linear serta mengenal pasti lokasi spacebar di bahagian tengah. Selain itu, aktiviti tutup klip turut mensimulasikan tindakan menekan kekunci sebenar di mesin braille. Jadi, secara tidak langsung, murid dapat melatih kemahiran psikomotor halus mereka seperti kekuatan jari, koordinasi tangan dan kawalan pergerakan yang penting dalam penulisan braille. Untuk bahagian komponen konsep pemendekan perkataan, produk ini membantu murid memahami konsep pemendekan perkataan secara interaktif dan berperingkat. Murid mula dengan memilih blok span yang
mempunyai kod Braille bagi huruf pertama suku kata. Kemudian susun pada ruang velcro bagi membina struktur KB melalui sentuhan. Selepas itu, mereka mengambungkan dua suku kata KB menggunakan simbol tambah dan gunakan bola sebagai representasi huruf A yang akan digugurkan dalam proses pemendekan nanti. Akhirnya, murid bina bentuk akhir menggunakan simbol sama dengan mengekalkan huruf pertama sahaja bagi kedua-dua suku kata tersebut pada akhirnya. Proses ini adalah bagi pengalaman pembelajaran konkret murid untuk membantu mereka memahami perubahan struktur dengan jelas dan pada masa yang sama, ia dapat meningkatkan kemahiran membaca serta kepekaan sentuhan mereka terhadap simbol Braille. Untuk komponen buku Braille pula, ia berfungsi sebagai bahan rujukan utama bagi murid mempelajari huruf A hingga Z dalam kod Braille bahasa Melayu. Buku ini turut direka untuk membantu murid mengenali dan memahami struktur sel Braille melalui penerokaan sentuhan secara sistematik. Susunan huruf yang telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan juga memudahkan murid untuk mempelajari pola pembentukan huruf secara berperingkat. Penggunaan bahan berbeza seperti pom-pom, manik dan penutup botol turut memberi variasi tekstur supaya murid akan lebih mudah membezakan setiap huruf. Secara keseluruhan, buku ini bukan sahaja membantu murid untuk mengingat bentuk huruf dengan lebih berkesan, tetapi ia juga menyokong aktiviti pembelajaran lain dan memudahkan murid untuk mencapai serta menggunakan bahan secara lebih kendiri. Optimum. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.